Okey guys, kita dah sampai dekat Pengerang, Desaru, Kota Tinggi. Okey. Sekarang apa job kita kat sini? Kita nak tukar cermin 2 biji kereta. Tadi kita ada dekat Kota Tinggi. So daripada Kota Tinggi pergi ke Pengerang ni 1 jam lebih guys, baru sampai. So jom aku tunjukkan korang. Kita ada 2 biji hari ni. Volkswagen Sirocco. Claim insurance cermin depan. So kereta ni kita dah siap buka cermin dia. Kan? Kang nanti ada yang tanya, ini untuk buat apa bang? Ini untuk insurans bang, menunjukkan cermin dah buka. Okey, ini kita letak kat sini. Kan? Kau dah tengok. Sebelum ni owner ni pernah tukar cermin. Okey, kereta ni pernah tukar cermin sebelum ni. So tengoklah gam dia. So far okey, tak ada masalah pun. Nanti kita try buang gam dia. Baru kita tengok condition body sebenar. So lagi satu Proton Persona, jom kat sebelah. Kawan-kawan juga ni. Kawan-kawan dia lah yang tukar cermin. So ni job yang kedua. Proton Persona. Claim insurance cermin depan. Okey, cermin dah buka. Gam pun kita dah buang. So far okey, tak ada masalah. Dah siap buang gam. Cuma kau tengok ni. Pasal khabar gibai ni orang letak primer. Body memang dah cantik, tapi kalau primer letak macam tu, alamak. Benda ni kalau nak hilangkan pakai apa? Mestilah pakai cat ni, boleh hilang kan. Benda ni kan. Betul tak? Ini cermin baru dia, kita dah siap dengan tinted sekali. Kau boleh tengok, cermin double layer. Kita bagi stiker warranty. Ni stiker hologram daripada Baraka Autoglass, stiker warranty. Cermin dah siap tinted. So nanti dah siap, kita punya member, partner akan clean apa semua, baru tinggal pasang. Okay guys, jom. Alang-alang ni, owner Sirocco ni ada kat sini, kita interview sikit abang ni. Okay bang? Bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okay bang, siapa nama bang? Saya Syamil. Syamil? Panggil Syamil, ya. Owner Volkswagen Sirocco ni lah? Ya, betul. Okay bang, nak tanya, abang kenal Baraka ni daripada mana? Daripada member-member tak? Member-member yang recommend dia lah. bagi tahu TikTok Abang Rom, Abang Rom tu dengan Baraka Autoglass ni lah. Oh, terus kontak dengan kita Ya, lah. betul, So macam mana proses A to Z daripada abang kontak tu sampai tim kita sampai kat sini? Setakat ni baik saya, sebab itu hari saya ada singgah juga dekat korang punya outlet dekat Dato' On tak silap. So saya tanya semua benda situ. Lepas tu untuk yang kesini semua bagai tu menerusi WhatsApp lah. Servis korang lah. Kira mudah lah urusan tu lah. Okey, cara saya explain sebelum nak buka kereta abang ni, nak sentuh kereta abang apa semua ni, macam mana? Detail lah. Betul, detail. Dia macam korang sebelum buka tu korang bagi tahulah ada crack ke ataupun macam saya beli yang dashboard cover tu pakai silikon tu, so notify lah benda tu. So kira bagus lah. So abang berpuas hati lah bang Alright, ini pun abang nak keluar pergi kerja ni. Lepas tu nanti kita settlekan kereta dia. Alright, okay bang, terima kasih bang. Sama-sama. Bagi. Gam biasa je guys. Boleh putus. Gam biasa, kalau dia kurang lekat, cermin bila kau accident, cermin akan pergi dulu. Cermin pergi, orang pun keluar. Ikutkan dia gam tu nak kena yang betul lah. Kalau accident kan, cermin tu korang boleh protect dengan cermin. Hentakan ke apa ke, korang tak boleh nak keluar daripada cermin depan. Macam tu. So korang mesti tertanya-tanya kan, kita gunakan silikon ni jenis apa? So dekat sini sama color biru dengan biru kat dalam tiup ni. So kita gunakan Sika Flag. Sika Flag ni daripada Japan. Okey. Dia ada expired dia, tarikh buatan dia bila, dia apa semua. Kita gunakan gam ni untuk ni. Semua jenis kenderaan, bukan pilih-pilih Proton, Podua, Honda, Toyota, kereta konti, Volkswagen ke Merc ke BM, semua kita gunakan Sika 4 Flag. Bagi. Kita dah siap tembak Ni semua dah siap tembak. Tinggal nak turun cermin. Okey. So sebelum nak turunkan ni, kita kena pastikan lah semua silikon ni dalam keadaan yang terbaik. Okey, cermin pun kita dah siapkan dengan primer. Baik, jom kita turun sini.
Okey, sekarang dah turun cermin. Kita pasang balik wiper panel dia. Apa yang kita buka tadi, kita pasang balik. Kadang kan duduk kat kampung ni kan tenang kan. Bunyi ayam lah, kau dengar? Bunyi ayam, bunyi burung, angin petang macam ni. Kan? Tenang tau, jiwa tenang je. Korang yang mana tengok video ni mesti ada perasaan yang sama kan. Yang mana duduk kampung ni mesti tenang, relax je kan. Betul. Tapi panas. Panas memang panas kan. Tapi itulah. Kita rasa tenang lah. Kan? Tengok macam ni. Kita kerja pun teamwork. Macam ni bagus. Teamwork tu bagus. Kan? Pasang balik klip-klip dia semua. Okay guys, kita test wiper. Kita dah adjust buka tadi. Kita tengok kedudukan dia macam mana. Lagi sekali. Cantik. Ini yang kita nak. Macam ni yang kita nak. Okey, mantap. Selesai. Kita lap cermin dia. Kita dah test wiper. Wiper pun okey. Kedudukan wiper okey. Sekarang kita lap cermin dia. So, customer request pasang tinted dia yang gelap. Kita bagi gelap. Korang tengok dalam video tu gelap tak? Gelap kan? Steady lah owner ni. Mantap. Persona settle. So, kita layan job Volkswagen Sirocco ni pula. Okey kan, untuk Volkswagen Sirocco ni dia ada satu sensor range sensor orang panggil. So sensor ni dia ada gel. Okey. Kalau orang tak pandai nak buka, gel ni boleh koyak. Kan, ini tak koyak pun, ini original ni kan. Mantap ah. So kita masuk balik dekat cermin baru dia. Dia punya pasang hanya macam tu je. Nanti kita pasangkan dengan blue mirror. Bau settle. Bau padu. Mantap. Customer ni pun kita belanja sekali dengan tinted. Siapa buat dengan kita memang kita belanja tinted. Korang jangan risaulah bab-bab benda tu. Benda boleh cerita tepi, boleh settle, korang roger je kita. Yang lain semua kita buat. Okey. Satu ada bumbung batu konkrit. Sini cameraman close up sikit nombor chassis dia. Ngam-ngam nampak. Tak ada sikit lagi lah. Lepas kita dah letak cermin ni, kita kena buat apa? Pasang tape. Tape ni untuk apa? Sebagai penahan cermin tu. Supaya owner bawa nanti tak adalah cermin tu slide ke bawah. Jatuh lah nanti kan. So benda ni 24 jam je pakai. Lepas tu boleh buka. Bukannya selamanya pun nak kena pakai benda ni. Okey, kita dah siap pasang. Untuk Volkswagen ni kita dah siap pasang. So, kita dah check lagi sekali. Semua barang kita dah masuk dengan sempurna barulah kita tutup. Cun. Lepas tu kita ambil gambar insurans macam biasa dan siap. Mantap tak? Siap pasang, kita test range sensor dia. Baru padu. Allahu Akbar, kereta rendah sangat. Badan kita ni pula comel kan. Okay guys, kereta ni dah siap pasang. Cermin kereta semua dah siap pasang. So untuk Persona tadi pun dah siap. Sirocco Volkswagen ni pun dah siap. So korang yang mana tengok video ni, nak buat claim insurans ke, nak buat cash ke, nak buat repair crack ke, nak buat runner macam kita, okay,
contact Barakah Auto Glass. JB Melaka Shah Alam. Roger je kita deal sampai jadi. Bagi. Terima kasih guys.